Okey, hari ni kita ada satu bateri total daripada total 20 volt max lithium ion share 4.0 mAh. Okey. Daripada total 4 mAh. Ni saiz dia ada LED. Okey, bateri penuh. Tu indikator dia. Tinggal 1 3 5. Okey. Ini kapasiti dia Dia punya spek dia. Ni ada part number dia. Ni label dia TFB LI 221 industrial 3 pack 20 volt max lithium ion 18.5 volt nominal 4.0 mAh 74 watt hour dan dia punya ni saya rasa jenis bateri 5 INR 19/66-2 ada CE ni Europe punya sirim ni CE. Jangan buang dalam tu sampah lithium ion kena recycle ED ni production date tarikh pengeluaran dia 1/2024 maknanya bulan 1 2024. Ada QR tu kita boleh scan dengan ni dia punya marketing branding dia Total Tools World, Facebook, YouTube, Instagram. Dia punya website dia. Nama company dia New Way Technology Suzhou Company Limited. Dagang Fuqiao Town, Taichung City, China. Made in China. T01 Ni saya selalu nampak juga. Okey, boleh tengok ada banyak lubang untuk pengaliran haba Ini ada macam holder untuk kita tarik daripada cordless kita tarik sambil tekan ni ada dia punya lock ni. Okey, yang saya suka total dia siap bagi tutup ni protective cover for battery plastik ni. Dia bagus Ni macam plastik botol tu. Tapi berguna benda ni. Tutup kita punya connection terminal bateri ni dengan dia punya lubang udara ni supaya tak kena elemen luar macam tempat lembap ke, tempat panas ataupun habuk, pasir daripada masuk daripada dalam bateri ni saya puji total. Tu dia punya lambang pun emboss boleh tengok. Dan bila kita pegang ni kita boleh rasa kualiti solid plastik dia dengar ketuk pun boleh tahu solid Okay, ni dia punya button ni dia pakai membrane getah Ni pun okey juga daripada Teki button yang bunyi klik-klik tu. Contoh macam ni. Ni. Tak. Bising tak kali nak tengok bateri tekan. Total. Senyap je. Sebab dia pakai membrane getah Okey. So, okey. Kita boleh tengok bahagian dalam dia Sekejap kita tengok dulu bahagian ni. Okey, ni dia punya lock dia. Warna merah. Kita boleh tengok tu ada label positif. BS tu battery service saya rasa. Lepas tu TV ni temperature punya sensor ataupun dia punya detection temperature untuk suhu punya Ini positif dah yang negatif dah. Okey. So kita tengok tool dia Ini contoh impact driver dia. Okey, dia ada 3 pin Jadi biasanya memang 3 pin je kita selalu jumpa. Yang bersambung biasanya okey macam ni kita tengok okey, solid tak ada goyang, tak ada apa. Okey. So yang bersambung biasa negatif TV tu dengan positif dia ada temperature sensing temperature sensor maksudnya. Dia boleh detect, dia communicate antara kita punya cordless impact kita ataupun apa-apa total punya cordless. Dia ada connection dengan bateri. Dia ada link sebab ada terminal ni dia gunakan biasa kalau generic punya bateri memang positif dengan negatif je biasanya. Okey, dia guna skru jenis T10 T10 tukar. Okey, ni skru dia banyak warna hitam okey. Okey, dah buka. Kita tarik bahagian atas ni buka ni kena hati-hati kita boleh short kalau kita terkena positif dengan negatif. Jadi hati-hati kalau nak buka. Ni saya buat video ni sebab saya jarang nampak orang buka bateri total ni, tear down dia orang kat bahagian dalam macam mana. Okey, macam ni dalam dia. Okey, bahagian dalam dia. Ini cover atas Okey, spring ni hati-hati jangan jatuh dekat connection mana-mana positif negatif dia. Okey. Sebab dia metal jadi dia konduktif
Konduktif ni dia boleh mengalirkan elektrik dan bateri boleh short. Kalau bateri short, habis lah. Okey, ni bahagian dalaman dia. Kita boleh tengok. Kemas Kita try tengok. Kita try tengok label tu. Boleh tulis PA6 GF30. Okey, PA6 GF30. PA6 ni kalau ikut nylon lah. GF30 fiberglass tu 30% lah biasanya. Okey. Jadi dia campuran nylon dengan fiberglass. Plastik ni lah dia label untuk plastik tu. SZYH tu mungkin label dia. Okey. Ni lah. Ada resin warna putih. Dia menutup circuit ni lah Jadi kita tak tahulah ada IC ke, ada resistor yang dia pakai, diode ke apa ke Okay, kita boleh nampak tu connection dia. B positif, B3, B4, B2. Okay. B1 bawah kanan. Okay, tu ada tarik lagi 2402. Okay. Itu LED dia. Kita tengok. Kita buka. Okay, ni saya kata tadi membrane dia. Okay, plastik bukan getah lah. Ni kualiti saya punya tak pernah rosak lah. Saya ada banyak lagi dia punya bateri. Banyak yang rosak lah. Tak ada yang rosak. Okay. Kita nak tengok ni LED dia. LED modul dia. Boleh tengok. Dia solder dua wire tu ke PCB dia lah. BMS dia. Merah dengan hitam. LED Tengok. Okay. Itu ada label dia lah. Siapa yang tengok detail ni. Dia punya board dia untuk LED, modul LED dia. Okay, kita boleh keluarkan. Hati-hati keluar macam ni. Okay, ni bahagian bawah dia lah. Saya nak tengok dia ada cover getah ke ataupun damper ke. Okay, tak ada dia terus plastik macam ni. Jadi dia punya molding plastik dia pun sama, PA6 GF30 nylon dengan fiberglass tu lah. Okay, dia ada tulis 5S 2P maknanya sambungan bateri ni 5S okay. Bahagian dalam dia lah, casing dia tebal Dia banyak lubang untuk heat dissipation punya, pengaliran haba. Okay, bagus lah, betul. Okay, ni bateri dia. Okay, memang tak nampak guna komponen apa NTC pun saya tak nampak untuk thermal sensor tu. Bawah pun tak ada tulis apa-apa, tak ada nampak lah dia punya komponen tu. Okay, kita boleh tengok ni lah. Okay, dia gunakan sel ni ICR 18650 2000 mAh 3.7 volt TP tu biasa ni saya banyak jumpa dalam total TP ni Tianpeng lah. Kalau pernah dengar TP Cell, ni company yang sama TP lithium ion MH. Okay, ni dia orang punya marking untuk model bateri ni lah, MH46259 XA252. Okay, itu saja. Okay, kita boleh tengok dia punya pin untuk bateri ni tebal juga Okay, memang tak nampak apalah. Ni first time saya buka bateri 4 mAh total punya. Okay, dia ada balut tape tu warna kuning untuk melindungi connection ni lah, nickel plating tu. Dia pakai nickel plating untuk sambungan ke bateri. Dan dia gunakan spot welding lah. Okay, kita buka. Ni kita nak tengok bateri dia. Okay, nak tengok sambungan dia macam ni lah. Okay, ni spot welding dia. Zoom, tengok. Okay, ada label positif, negatif. Okay, spot welding dia lagi baik daripada yang third party Makita MT style punya bateri. Tengok lagi dalam lah lubang dia. Dan plate dia pun okay, plate saya rasa sama, cuma bentuk dia cantik lah, lagi kemas lah okay, lepas tu dia cover pakai kertas ni lah. Tak ada getah ataupun foam ke apa, cuma tape ni lah. Okay, boleh tengok lah tu nickel plating dia. Lepas tu dia orang solder ke board solid besar. Okay, kita boleh nampak tu je lah dia punya kat board tu, SZYH E2001 revision REV A02 itu saja dia punya. Macam lain semua macam nombor je, tak ada label apa-apa lah. Okay, kita try tengok voltage dia. Kita set pada 20 volt, tengok. Okay, DC direct current positif, negatif
Okey, tak boleh baca, kita naikkan lagi voltage output. Okey, tu voltage, bacaan voltage lah 20.5 volt Ini bila charging penuh lah, standard lah. Biasa 20.6, 20.7. Okey, penuh. Okey, saya nak check resistance tak boleh sebab saya punya meter ni tak boleh. Ni biasa punya, bukan professional punya. Saya nak check resistance dalam ni, dia ada meter dia lah, khas dia yang lagi proper. Yang ni takut tak berapa tepat. Jadi kita boleh tengok voltage lah. Minta maaf lah. Kalau saya ada, saya boleh check setiap sel ni. Dia ada 10 sel lah. Dia gunakan 10 sel. Kita boleh tengok internal resistance dia berapa dan setiap sel tu berapa voltage dia. Tapi saya tak ada. Kita measure daripada terminal je lah. Okey, komen saya. Okey, baik lah. Punya connection bagus. Board dia cuma tu lah, board dia tutup dengan resin. Jadi kita tak tahu apa protection dia ada. Ada balancing ke tak ke. Ada temperature sensor ke tak. Kita tak tahu Tengok dari luaran, untuk temperature sensor tak ada. Dia dah tutup resin ni, jadi kita tak tahulah. Okey, ada YouTuber yang dia buka lah resin ni, tapi memang hancur lah PCB board ni sebab ni susah juga nak cairkan ni, nak kopek semua ni. Takut komponen dia akan rosak lah. So kita biarkan kepada yang lagi pro untuk buka ni yang ada barang yang proper untuk tanggalkan resin ni. Kita cuma tengok bahagian dalaman dia ni, sebab saya tengok tak banyak orang buat. Jadi tengok lah. Okay, jom kita pasang balik. Okay. Okay, jadi ada semua bahagian ni. Okay, solid. Saya buat apa? Test. Okay, masuk. Okay, fungsi yang baik. Itulah dia. Total 20 volt. P20S dia punya platform dia bang. 4.0 mAh. Okay, tapi kalau yang sebenar, yang penting ni 74 watt hour. Okay, ni kuasa yang kita patut pentingkan lah. Bukan kapasiti Kapasiti dia orang measure ataupun dia ukur daripada kilang lain dia punya factory punya testing load ataupun voltage dia orang minimum ataupun berbeza lah dengan kita punya testing yang ada dekat internet kebanyakannya. Jadi dia orang testing lain dan dia orang boleh claim 4.0 mAh. Okay, jadi yang biasa kita kena tengok ni 74 watt hour ni. Ni yang penting. Lagi tinggi lagi bagus lah. Kapasiti sebenarnya saya rasa nombor 2 lah. Kalau untuk bateri moden sebab kapasiti kebanyakan marketing lah. Dia takkan nak market 3.7, 3.8 ataupun 3000 mAh, 2500 mAh kan. Jadi dia letak 4.0. Dan cara kiraan dia orang pun lain okey. Kita dah tengok dalaman dia tadi. So pada saya total punya connection, dia punya board, bateri dia pun semua berkualiti lah. Dan boleh dibeli, boleh dipakai. Yang ni saya dah pakai sejak okey 2024. Saya beli 2025. Dah setahun saya pakai. Macam-macam lah saya pakai. Untuk grinder saya pakai, untuk impact wrench, impact driver, untuk dia punya jigsaw pun saya ada pakai juga. Macam-macam lah. Total ni memang bagus lah. Dia tak tipu lah. Dan dia konsisten Dia sekarang dia ada banyak keluar yang 40 volt, 42 volt tak salah saya ke 40. Tu yang line up platform dia yang baru lah. So yang tu saya berminat juga, nak cuba nanti. Jadi ni saya cuma share 4 mAh. Dia tak silap saya ada sampai paling tinggi 8 atau 9 mAh dia ada jual tapi tu memang mahal gila lah. So dekat 200 lebih, 100 lebih lah sebiji Ini masa saya beli pun, ni saya dapat offer dulu. Masa saya beli RM50 je ni. Patut saya beli ni banyak-banyak. Ni bagus Yang keluaran tahun 2024-25 kan. Yang sekarang mesti dia dah cut cost kan. Dia dah tak pakai yang emboss punya, dia pakai yang cut cost lah. Nanti kita tengok bateri yang terbaru macam mana. Okay, alright, share.